Apa Anis Anis. Anis nak tanya sikit Anis lah sebagai alumni PLKN 3.0. Maksudnya baru-baru ni kan? Ya, baru sini. Bila masuk kursus tu masa bila? 7 September 2005. 7 September baru sini 3, so 45 hari lah. Betul. Dekat camp mana? Di camp Askawadanya 505 Pekan Pahang. Pekan Pahang. Saya kena transfer. Daripada 515 ke ke 505 di Pekan. So macam mana suasana di camp? Great. Awesome. Memang macam Wabi kata tadi kan, dia ini ada setengah orang dia takut kan. Sebab yelah askar first time masuk kan. Askar everywhere. Baik. Kita pun dah dengar latihan kepesertaan macam mana kan. But then realitinya fine je, enjoy kan. JL pun sporting, tak kisahlah askar ke awam ke, relatif semua sporting. And of course modul ketenteraan tu yang paling seronok sebab kita tak dapat kat luar kan. Betul. Modul kenegaraan tu pula dia macam memang macam belajar sejarah dekat sekolah, but top up lagi. Maksudnya macam this is new things for me. Kita orang semua even yang macam yang dah berusia ke kan, yang dah degree pun macam this is new things. Walaupun sejarah Malaysia tapi kita macam anak wanita ni masih tak dapat lagi sejarah asal dia kan. Lebih lagi pasal sejarah tu. And then modul ketenteraan tu, aktiviti tu sebenarnya seronok lah. Kita tak dapat kat luar kan. So kalau Anis boleh bagi mesej pada pelatih-pelatih yang akan masuk, apa yang mesej Anis nak bagi pada mereka? Dia nak masuk, dia orang macam tak yakin, tak sure kan. So macam mana? Just since Anis selalu buat live kan, so some they always say dia orang takut. Just jangan takut lah. Jangan takut, berani cuba Betul. Berani cuba dan insyaAllah produk macam Anis lah. InsyaAllah. Dan menunjukkan ada keyakinan diri yang baik lah. So the most important thing, paling penting yang Anis belajar dalam camp PLKN ni apa dia? Kalau ada 3 lah benda yang paling Anis rasa dapat the best, apa dia? Semangat patriotism. Okay. Patriotism. Right. Then tanggungjawab lah. Tanggungjawab disiplin. And then keberanian lah. Macam Maibin cakap tadi. Very good. Excellent. Tahniah. Mudah-mudahan berjaya dalam kehidupan insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Baik.